Cik Nazira ada bisnes. So saya yakin ramai peserta nak tahu ataupun orang luar sana nak tahu macam mana Cik Nazira boleh ada bisnes, dia punya jalan dia macam mana? Susah ke senang? Okay, pada awalnya pada 4 tahun yang lalu lah. So saya dah ada kafe selama 4 tahun. Pada awalnya memang agak susah. Mula-mula nak kena cari lokasi yang strategik lah. Itu satu. Selepas mendapat lokasi strategik, kita nak cari customer. So nak cari customer, kita kena deliver a good product lah. Tak kisahlah dari segi makanan ke dari segi minuman. Untuk 6 bulan pertama, kebiasaannya memang agak susah nak cari customer. Baik, dari situlah kita belajar untuk tanya feedback diorang, macam mana kita orang boleh improve. So maybe after 6 months tu, kita dapatlah daripada customer tu adalah regular customer yang datang daripada kita dah tanya semua segala feedback. So pada 6 bulan ke setahun tu memang ada naik turun lah dari dalam bisnes. Maksudnya bisnes ni masa mula-mula tu memang tak ada keuntungan lah dia kata. Tak ada keuntungan dah. 6 bulan ke dalam setahun tu nak cari keuntungan yang tetap susah lah juga. Jadi Cik Nazira punya kafe ni ada resepi sendiri? Ada apa nama resepi ni? Kalau nak resepi ni setiap hari memang ada berbeza. Tapi macam kat sini ada untuk kopi tu kita orang dah standardize lah. Kira SOP lah. So macam kopi ni ada ratio dia, berapa nak kena ada, berapa gram in, berapa gram out, berapa ml susu. So mostly saya dah share kepada peserta kat sini lah. Kiranya bila barista ni dia sediakan kopi, memang dia ada SOP dia lah. Ada SOP dia sendiri. Kalau melanggar apa jadi? Kalau melanggar tu dia depends. Dia ikut dia ikut owner tu masing-masing. Kalau kena tekak dia, kita cuba lebihkan sikit SOP tu. Okey lah. So dia akan boleh juga guna SOP tu sendiri. Apa contohnya yang boleh buat kita langgar SOP? Contohnya kalau kita nak langgar SOP, let's say kita nak buat chocolate hazelnut crepe. Certain chocolate powder tu ada yang dah premix. Premix which is dia dah campur dengan serbuk gula lah, dah manis. Ada yang pure cocoa. So yang premix ni kita kena pandai berapa gram kita nak kena letak. So kita kena banyak R&D lah, mostly R&D. Kalau pure cocoa, kita dah bercampur dengan gula yang asing. So kita mesti kena banyak R&D lah. Itu dari segi macam non-coffee. Kalau coffee, kalau boleh ratio untuk espresso tu kena tetapkan, jangan langgar. Kalau tak, rasa kopi tu akan lain lah. Jadi untuk bisnes ni, is it a one man show? Ada partner atau kawan? Currently one man show. Dekat mana dia punya bisnes? Kuala Lumpur. Dia Taman Putra Sulaiman lah. So location kita orang sekarang dekat Taman Putra Sulaiman kat Ampang. Dia berdekatan juga dengan Ampang Hilir lah. Ampang Hilir. Okey. Yes. Ampang Hilir tu. Itu kawasan-kawasan yang agak boleh kata kasta tinggi sikit kan? Yes. Itu bagi saya penduduk situ masih bercampur. Ada yang kasta tinggi, ada yang foreigner. Sebab situ saya perasan ada foreigner daripada Middle East. Dari mana? Middle East. So, belah-belah Arab semua macam tu kan. Lepas tu location saya dia strategik dekat kawasan office. Kawasan office macam tu lah. So kat situ PPR pun ada. So macam pelbagai level ni lah. Dan biasanya kalau dari segi customers tu biasa dari mana? Ada spesifik dari spesifik mostly office service itu, kawasan office service itu, satu lagi PPR. Sebab dia berkenaan dengan PPR lah, biasa saya. Lepas tu saya sebab di 3 tahun sebelum ni saya kat Melawati, saya dah build trust dengan customer saya kat situ. So ada yang customer daripada Melawati dia datang ke tempat baru ni. Jadi ini adakah ia satu yang dah lama minat atau macam mana boleh mulanya dengan kopi? Pada awalnya saya start berniaga, saya banyak menjual kepada makanan. Seterusnya bila saya ada macam inisiatif nak buka kafe, first time saya memang ada partner. So partner saya
handle pasal drinks lah, mostly coffee or non-coffee macam tu. Saya banyak ke makanan. So after few months my partner tak boleh nak commit, so dia bagi sepenuhnya kepada saya. So saya macam mana nak buat. So since ada staff yang dah saya bawa dia pergi kursus, so saya belajar dengan dia. Saya banyak belajar coffee dengan dia. At the same time saya tengok YouTube, like macam mana nak buat coffee semua, dia punya ratio sama ada YouTube atau TikTok lah. Untuk saya belajar sendiri. So I guess kita ni sebagai owner kan, kita tak boleh hanya pandai mengarah je kan. Memang kena tahu apa yang produk kita, macam mana produk tu ada. So let's say kalau customer tanya pasal produk, kita senang lah untuk explain macam mana rasa dia semua. That's very important lah. Sebab kita fikir customer ni, dia sebelum dia beli dia kena percaya dengan produk tu. Dan antara cara terbaik untuk percaya, dia kena percaya dengan owner tu sendiri. Kan? Cara kita deliver produk tu lah. Cik pernah ada bisnes dan bisnes tu masih berjalan. Saya lagi nak dengar the behind the scene of business tu kan, dan dia punya kenangan pahit, kenangan manis dia. Bagaikan kopi, dia ada kenangan pahit dan manis juga. Behind the scene mostly banyak lah ups and down dia. Kenangan pahit manis tu memang banyak. Daripada mostly kenangan pahit saya sebab saya relocate kedai tu selama 3 kali. So ini kali ketiga lah. So ini masa kat Taman Melawati? So kat Taman Melawati saya relocate 2 kali. So satu dekat first location tu memang kat situ juga, Taman Melawati. Satu lagi dekat Taman Melawati tapi perbezaan kedai tu antara dalam 5 shop lot lah. So dia tak jauh mana pun, but still dia relocate. Lepas tu maybe kenangan manis dia bila kita dah build customer and community around Taman Melawati tu kira dah besar bagi cafe saya. Sebab ada ramai kawan, ada ramai part time yang saya jumpa. So bila saya dah berpindah kepada Ampang ni, diorang dah rasa jauh. Sebab kira kat Taman Melawati tu saya dah almost 3.5 tahun lah kat situ, baru saya pindah ke Ampang. So bila saya pindah keluar daripada Taman Melawati, kenangan pahit manis itu dah banyak lah. Daripada customer, daripada staff, daripada macam sometimes kita orang ada buat event juga. So bila nak buat event dekat cafe tu, mostly customer area Melawati tu banyak lah. Bila kita nak tarik customer tu balik ke Ampang, agak susah lah bagi saya. Sebab dia lokasi dah jauh, lokasi dah berbeza. Kan? So macam tu lah. Jadi ada apa-apa yang, jadi bila cik kata ada kenangan yang pahit yang manis, tak spesifik yang cik boleh share? Kalau spesifik pahit yang pahit, mungkin lepas tu manis pula. Mungkin masa saya nak pindah ke Ampang. So saya ada buat last, kira nama event tu Last Brewings. So mostly banyak part time saya yang saya ambil tu ada yang sedih, yang betul-betul menangis. Saya pun sedih. Memang sangat sayang lah. Kenapa? Oh sebab sayang. Sebab dah sayang dengan community yang kita orang create. Sebab satu lagi maybe diorang dah rasa close dengan cafe saya. Yelah dah build community yang strong kan. So bila last day tu ramai yang sedih, menangis, termasuk saya. And kita orang macam buat event gathering lah kat situ, and adalah few promotion kita orang share. Kat situ pahit lah sikit, sedih lah nak meninggalkan macam lokasi yang kita orang before ni kat Taman Melawati. So untuk kenangan manis, masa last year kita orang celebrate 4 years. Which is this year atau last year? Last year around bulan 11 tak silap. So bulan 11 tu kita orang dah celebrate 4 years. So banyak our regular customer datang, staff part time staff kita orang datang. So we celebrate together lah. Dan macam it's very sweet yang you guys dah being with us almost 4 years. Macam yang sedih, yang happy lah macam tu. Boleh katakan yang sedih tu, yang pahit tu, dia boleh kata bitter sweet jugalah. Yes, sebab bitter sweet. The fact yang cik rasa sedih dengan kehilangan bila diorang dah pergi move on kan, maksudnya
terdapat banyak kenangan manis yang berlaku sebelum tu. Yes, betul. Hmm. Okay. Okay, saya rasa kita boleh sampai ke situ je lah. Okay, boleh. Terima kasih Cik. Sebab Okay, kita dah belajar sama-sama. banyak tentang Cik dan kisah hidup Cik dan apa yang penonton boleh belajar. Dan insyaAllah kita akan akhiri video ni, tapi jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. Sangat penting untuk kita cecah 300 subscriber sebelum hujung bulan Februari ni. Bulan Mac. Kita target bulan puasa ni kita cecah situ dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Okay, boleh. Okay. Boleh. Okay. Jadi itulah. Alright. Okay, terima kasih. Okay, bye.